Amoy Singapura cari pemilik tertinggal headphone dalam mall dipuji netizen. So this girl, dia kejar lelaki tu, dia cuba nak dapatkan balik headphone ni. Faham? Sebab dia sedar yang headphone ni bukan milik lelaki tu. So seorang wanita Cina dari Singapura meraih pujian netizen selepas memulangkan kembali headphone kepada pemilik yang tertinggal di kedai makan di dalam sebuah pusat membeli belah. Menerusi perkongsian Mat Chamin di laman TikToknya, dia memberitahu dia tertinggal headphone jenama Sony berkenaan selepas makan di sebuah kedai. Namun seorang wanita yang duduk berdekatan meja lelaki itu menyedari ada individu lain yang mengambil headphone tersebut. Dia kemudiannya mengejar individu terbabit untuk mengambil kembali headphone tersebut dan mencari pemiliknya di seluruh pusat membeli belah selama hampir sejam. you all perasan tak ada Chinese woman pakai topi cap warna putih tu? That one you nampak kot, saya zoom sikit. Ok, nampak tak? Yang pakai cap warna putih tu. Ok tuan-tuan, cerita dia macam ni. Tadi saya tertinggal saya punya headphone tau. Ni headphone saya ni, brand Sony tuan-tuan, mahal ni, SM6. Saya misplace headphone saya ni dekat kedai makan tadi tuan-tuan. Aduhai, benda ni baru je beli tuan-tuan, bukan murah. Ok, saya kena cerita satu-satu takut you all semua tak faham. Ok, cerita dia macam ni tau. Dia perasan ada seorang lelaki yang ambil headphone saya ni lepas saya makan, faham? Ni tadi tu dia duduk betul-betul selang 2-3 meja daripada meja saya makan tu lah. Ni true story tuan-tuan, bukan demi konten tuan-tuan, cerita benar. So this girl, dia kejar lelaki tu, dia cuba nak dapatkan balik headphone ni, faham? Sebab dia sedar yang headphone ni bukan milik lelaki tu. So long story short, after this girl dah dapatkan headphone ni daripada mamat tu tadi yang ambil handphone saya ni, so what, you tahu tak apa yang dia buat? Sebab mungkin dia recognize saya siapa kot. Dia kenal daripada susuk tubuh fizikal saya kan, baju hijau, topi hitam. So Amoy ni cari saya satu mall tuan-tuan. Satu mall dia cari saya. Dia budak Sunway College tuan-tuan. So dia ni cari saya dekat almost 40 minit kot. Dia pusing satu mall ni nak cari saya tuan-tuan, sebab nak pulangkan benda Allah ni. Tapi this girl is not well versed in bahasa, so dia cakap dengan saya in English lah tuan-tuan. So she told me that she's searching for me for almost 1 hour tuan-tuan. Unbelievable lah. Saya tanya dia daripada mana? So dia cakap dia ni orang Singapore, Singaporean. So dia belajar dekat Sunway College kat sini. Dia pun tadi rushing tuan-tuan, tak sempat kami nak bercakap. So dia just passkan saya benda Allah ni, lepas tu dia bergerak macam tu je lah. Tapi kalau you tengok video ni, saya nak ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Thank you so much. Terima kasih. Orang Singapore memang hebat-hebat. Terima kasih. Thank you so much. Hope you succeed in your life as student in Malaysia. Okay. Terima kasih lah lagi sekali. Tapi Amoy tu cun lah.